Geng-geng SYM Cruise 400 yang berminat nak pasang apa-apa spotlight, tapi saya memang recommend untuk F150S mini lah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada satu model SYM yang baru, Cruise 400. Tak silap saya lah. Okey, ni adik kepada ADX TG. Okey, ni yang terbaru punya. Okey. Ni dia punya betul lah, nama dia Cruise. Nampak 400cc. Okey. So, hari ni saya berada di Seremban. Saya datang ke tempat customer Seremban malam Okey. So, customer ni order dengan saya. Okey, macam saya bagi tahu, saya adalah pengedar sah dan membuat pemasangan untuk Feature Eyes Malaysia. Itu yang anda kena tahu Okey, jadi yang beli dengan saya, saya akan uruskan daripada segi warranty ke apa ke. Okey, kalau macam ada masalah, kita akan tengok balik apa masalah tu. Tengok macam mana cas tu, nanti saya akan kira lah. Tu belakang cerita. Okey, tapi yang saya nak bagi tahu, yang beli dengan saya akan uruskan A to Z. Okey, jangan risau, tak payah ni. Yang mana saya datang, saya akan datang balik ke tempat tu. Tapi tengoklah keadaan. Kalau kata saya busy, customer ni lah kena datang ke tempat saya. Sebab saya banyak customer. Okey. Dan lagi satu saya nak cakap, yang nak buat pemasangan dengan saya, tak kisahlah bawa barang sendiri, beli barang sendiri. Yang penting buat appointment, okey, deposit dan appointment dengan saya. Okey, saya tak nak yang jenis main janji pakai mulut je. Okey, sebab apa? Dia menyusahkan saya. Jadi tak datang lah, jika meninggal lah, apa benda lah, banyak benda. Okey. So, customer ni memilih adalah Feature Eye F150S mini. So tak ramai orang pernah tengok F150 mini ni F150 mini ni dia kecil saja. So ini first time saya pasang untuk F150 mini. Okey, F150 mini ni mahal dia F150 tu murah. F150S murah sikit ke mahal sikit daripada ni? Saya tak silap saya ini yang paling mahal lah. Okey, saya tak update harga lah, lupa. Banyak sangat spotlight. Okey. Jadi untuk Feature Eyes Malaysia, dia bagi warranty setahun. Okey. Yang beli dengan saya dan buat pemasangan dengan saya akan uruskan semua. Okey, cuma saya nak bagi tahu, saya tak jual barang Saya tak jual. Okey, bukan pasal saya ambil untung sikit ke apa bila saya jual kan. Bukan. Tapi sebab saya malas nak menanggung. Jadi bila pasang-pasang salah pasang, rosak, dah satu kerja saya nak kena pergi layan. Lepas tu saya memang tak ada masa untuk mengajar cara pemasangan. Okey, saya banyak kerja lagi. Okey. So nanti kita akan tengok F150 ni dipasang dekat Cruise 400 ni. Okey, customer ni pun steady dia ada bagi tahu tadi, kalau ikutkan dia nak beli ADX TG, tapi lambat sangat dia ambil ni lah. Sebab ini model paling baru lagi ni, baru berapa hari keluar. Okey. Okey, tapi daripada segi yang saya tengok, saya dah bagi tahu customer, first kemungkinan kita akan letak kat sini. Okey. Okey. Dan bila saya study lagi, saya tengok mungkin kita boleh letak dekat sini. Okey. So untuk geng-geng Cruise 400, yang mana berminat nak pasang spotlight macam ni, boleh roger saya. Okey. Okey, jom nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight F150S mini dekat Cruise 400 ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang. So ambil masa 3 jam jugalah untuk pasang spotlight ni dekat SYM Cruise 400 ni. Okey, so saya akan tunjukkan daripada depan. Okey. Ni lagi satu untuk Cruise 400 ni, kita letakkan betul-betul ngam-ngam kat sini. Kalau pakai Feature Eye saja tau, saya akan letakkan ngam-ngam kat sini. Cun-cunnya customer ni. Dan ini adalah Cruise yang pertama pasang spotlight yang saya rasa dalam Malaysia. Okey. So kita tengok bila kita on ada indikator. Jadi nampak okey. So dia ada untuk single mode dia ada kuning, dia ada putih, dan dia ada putih kuning. Lepas tu dia ada flasher. Dia ada berapa mode? 2 mode ke 3 mode macam tu. 2 mode saja. Okey, saya akan tunjukkan daripada depan. Okey. Inilah Cruise 400 spotlight Feature Eye F150S mini. Okey. So kalau geng yang Cruise nak pakai ni, cun-cun lah. Okey, dengan Swiss dekat sini. Memang cun-cun, tak ganggu, tak ada tebuk apa. Okey, so saya tunjukkan single mode dia. Okey. Okey, untuk kita pakai spotlight ni, kita banyak pakai warna kuning sebenarnya, bukan warna putih. Okey, sebab lampu headlamp kita ni dah warna putih. Okey.
Jadi itu saja untuk customer saya dekat Sikamat Seremban ni. Okey, kepada anda di luar sana, geng-geng SYM Cruise 400 yang berminat nak pasang apa-apa spotlight, tapi saya memang recommend untuk F150S mini ni lah. Sebab ngam-ngam, semua saya pasang ngam-ngam, tak ada masalah. Okey. Okey, so pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi current. Okey, so kalau kata ada apa-apa masalah boleh terus contact sajalah. Okey, so itu saja untuk customer kita di Seremban ni. Jadi kepada anda luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus call atau contact saya dekat nombor yang tertera ni. Okey, ciao.